Buka buku 2, lihat muka surat indeks. Kemudian kita lihat latihan kendiri 8.3, tulis tarikh 6 hari bulan April 2026. Seterusnya kita lihat latihannya. Tulis nama, tarikh 6 hari bulan April 2026, Isnin. Hari ini kita akan belajar 8.2.1 menghubungkan antara fungsi sasaran, fungsi hal laju dan fungsi pecutan. Latihan kendiri 8.3, muka surat 261. Soalan 1, tentukan fungsi hal laju V dalam sebutan T bagi satu sarah yang bergerak di sepanjang satu garis lurus S sama dengan T kuasa 3, bracket 3 campur T bracket kuasa 2. Persamaan S diberikan, soalan hendak anda mencari persamaan V, maka kita perlu membuat perbezaan terhadap S. Sebelum itu, saya tulis persamaan S terlebih dahulu. S sama dengan T kuasa 3, bracket 3, campur T bracket kuasa 2. Okey, saya kembangkan terlebih dahulu. S sama dengan T kuasa 3, T kuasa 2, 9. 3 darab 2, 6 darab T, 6T. Campur T kuasa 2, T kuasa 2. Okey, kembangkan lagi. T kuasa 3 darab 9, 9T kuasa 3. T kuasa 3 darab 6T, campur 6T kuasa 4. T kuasa 3 darab T kuasa 2, campur T kuasa 5. Tadi saya sudah cakap kalau hendak mencari persamaan V, kita perlu buat perbezaan terhadap S. DSTD. Okey, A darab dengan B 27, kerana 9 darab 3 ya 27. Kemudian T kuasa 3 tolak 1 jadi 2. Lepas tu campur. Okey. A darab B, 6 darab 4, 24. T kuasa 4 turun 1 jadi 3. Okey, kemudian A darab B, 1 darab 5 ialah 5. Kemudian T kuasa 5 tolak 1 ialah 4. Jawapannya ialah 27 T kuasa 2 campur 24 T kuasa 3 campur 5 T 4. Okey, soalan 2. Tentukan fungsi pecutan A dalam sebutan T bagi satu sarah yang bergerak di sepanjang satu garis lurus untuk V sama dengan 6 T kuasa 3 tolak 4 per T kuasa 2. Okey. Persamaan V diberikan, soalan hendak anda cari persamaan A. Maka, macam tadi, kita perlu mencari pembezaan terhadap V, maka dapat persamaan A. Okey, saya tulis semula persamaan V. V sama dengan 6T kuasa 3 tolak 4T kuasa negatif 2. Sekarang kita hendak cari persamaan A, maka perlu buat dV dt. AB 6 darab 3, 18. T kuasa 3 tolak 1, 2. AB negatif 4 darab negatif 2, 8. Kemudian kuasa negatif 2 tolak 1, negatif 3. Okey, saya tulis semula, maka jawapannya lah 18 T kuasa 2 campur 8 per T kuasa 3. Okey, soalan 3. Satu sarah bergerak sepanjang satu garis lurus dan melalui satu titik O. Sasarannya SM diberi oleh S sama dengan 8 campur 2T tolak T kuasa 2 dengan keadaan T ialah masa dalam saat selepas melalui O. Tentukan ungkapan bagi fungsi hal laju V dan fungsi pecutan A sarah itu dalam sebutan T. Okey, buat macam soalan tadi.
persamaan diberikan, kita perlu cari persamaan V dan persamaan A. Saya tulis persamaan S daripada soalan 8 campur 2T tolak T kuasa 2. Kalau nak cari persamaan V, kita perlu buat DSTT. Okay. So, ini tak ada T, tak perlu beza. AB 2 darab 1 ialah 2. Kemudian kuasa 1 tulen 1 jadi kosong ialah 1. Okay. Seterusnya AB negatif 1 darab 2 negatif 2. Kemudian T kuasa 2 tulen 1 jadi 1. Okay. Seterusnya kita cari persamaan A, perlu buat perbezaan terhadap V. Okay, nombor 2 darab T tak perlu beza. Kemudian AB negatif 2 darab 1 negatif 2. T kuasa 1 tulen 1 jadi kosong. Okay, ini jawapannya. Kemudian B, pada raja yang sama, lakarkan graf bagi fungsi sasaran, fungsi hal laju dan fungsi pecutan syaraf itu untuk T antara 0 hingga 4. Seterusnya hasilkan graf yang anda lakarkan. Okay, oleh sebab soalan suruh kita lakarkan graf, kita perlu ada jadual. Kita perlu buat satu jadual. Okay, masa dalam saat kita ada 0, 1, 2, 3, 4. Kemudian kita ada sasaran dalam meter. Okay, sekarang kita lihat persamaan S. 8 campur 2 darab dengan 0 tolak 0 kuasa 2. Okey, kira dengan kalkulator kita dapat 8. Ini 8 campur 2 darab 1 tolak 1 kuasa 2, kita dapat 9. 8 campur 2 darab 2 tolak 2 kuasa 2, kita dapat 8. 8 campur 2 darab 3 tolak 3 kuasa 2, dapat 5. 8 campur 2 darab 4 tolak 4 kuasa 2, dapat 0. Kemudian hal laju dalam meter per saat, kita ganti. Okey, 2 tolak 2 darab 0, kita dapat 2. 2 tolak 2 darab 1, kita dapat 0. 2 tolak 2 darab 2, kita dapat negatif 2. 2 tolak 2 darab 3, dapat negatif 4. 2 tolak 2 darab 4, kita dapat negatif 6. Okey, pecutan A tidak perlu kira kerana terdapat nilai malah iaitu negatif 2. Sekarang kita boleh buat grafnya pada satu graf yang sama. Paksi Y terdiri daripada S, V dan A. Kemudian paksi S ialah masa. Kita ada masa 0, 1, 2, 3, 4. Kemudian nilai 2 by 2, 2, 4, 6, 8, 10. Kerana nilai yang terbesar ialah 9. Negatif 2, negatif 4, negatif 6. Nilai terkecil negatif 6. Okey, kita tengok S dulu. 0, 8, 1, 9, 2, 8, 3, 5, 4, 0.
Okey. Ini grafnya. Okey, graf itu S sama dengan 8 campur 2 T tolak T kuasa 2. Kemudian 0, 2, 1, 0, 2, negatif 2, 3, negatif 4, 4, negatif 6. Okey, satu garis lurus. Ini untuk dah cantik. Mesti berada di atas graf. Okey. Ini ialah bagi persamaan V sama dengan 2 tolak 2 T. Kemudian A yang negatif 2. Ini A. Okey. Ini grafnya. Graf ini tidak berapa tepat. Kita mendapati. Okey. Apabila T sama dengan kuasa 2, hal laju dan pecutan semasa T kuasa 2, hal laju dan pecutan akan bersilang antara satu sama lain. Okey, itu sahaja untuk latihan 83. Yang penting kita perlu faham ini. Kalau sasaran S kita buat ds dt, maka kita dapat hal laju V. Hal laju V kita buat dv dt, maka kita dapat pecutan A. Ini kita perlu tahu, kita akan mengaplikasi bab 2 pembezaan dalam bab 8 juga. Itu sahaja.